Jadi Candace Owens dan Andrew Wilson telah mengadakan satu perdebatan semalam yang dimoderatorkan oleh Patrick Bet-David untuk melihat sama ada Candace mempunyai sebarang asas dengan teori konspirasi gilanya tentang Charlie Cook. Dan bila saya kata ini adalah salah satu acara terburuk yang pernah saya liput. Dan apabila internet sedang hangat dengan persoalan siapa yang menang dalam perdebatan ini, saya betul-betul tak faham bagaimana masih ramai orang yang begitu bodoh sehingga terperangkap dalam perangkap Candace. Itu satu persoalan. Tapi maksud Awak saya cuma tak cukup nampaknya mengikuti ia perkara ini. memang macam kalau awak nak terlibat dan awak nak kata bukti memang jelas bahawa Tyler Robinson bersalah. Saya cuma rasa awak patut, boleh Jadi, tak awak mari beritahu kita saya buat yang satu sebaliknya. pertuduhan yang dia. Betul ya tak? Ini memang Cak, cak, soalan cak. perangkap yang bagus. Tanya saya, mainkan Ya. betul itu. Di luar konteks, Ya. letakkan Mhm. saya dalam. Di kerusi panas. Ini adil. Jadi tolong Namakan jawab soalan itu. ketujuh-tujuhnya Boleh sejak awak namakan? mengikuti. Pasti awak Teruskan. namakan, Ya, awak awak namakan satu. ketujuh-tujuhnya. Saya gembira untuk lakukan itu, tapi boleh tak awak namakan satu? Saya rasa dia telah didakwa dengan pembunuhan. Okey, Sebenarnya bagus. itu Namakan tidak betul. ketujuh-tujuhnya. Dia tidak. Malah ini pun seperti Namakan ketujuh-tujuhnya dan Dan boleh saya awak rasa namakan saya boleh. ketujuh-tujuhnya dan lakukan. awak tak perlu Buat, tidak letak buat. jari Saya awak. akan kira. Teruskan. Awak tak perlu Sebutkan letak satu jari persatu. awak. Okey, Jari ke tunggu. atas, saya boleh buat Sebutkan begitu satu ya. persatu. Okey, jadi kenapa Okey. ini adalah detik besar? Sebab jelas sekali, dalam sekelip mata, Candace Owens boleh sebutkan semuanya. Okey, kita akan tengok. Pertuduhan pertama adalah berat kerana itulah yang membawa hukuman Okey, mati di jadi negeri Utah. pembunuhan. Tidak, itu Seterusnya. bukan. Secara literal, bukan pembunuhan. Dan Okey, jadi untuk seterusnya. orang ramai, tidak, jangan, saya tak perlu lakukannya dalam had masa, tiada apa-apa yang berlaku. Dan hanya untuk menerangkan kepada orang ramai perbezaan kenapa perkara itu sangat penting. Dan menunjukkan bahawa dia sebenarnya tidak peduli langsung tentang perkara ini adalah kerana pembunuhan dengan keadaan memberatkan, ia Hanya ditakdirkan mengelak secara soalan. sempit dan Baiklah. kerana ia membawa hukuman mati. Baiklah, mari kita rungkaikan perkara ini sekejap kerana inilah detik penting. Andrew Wilson pun tak tahu apa-apa tuduhan terhadap Tyler Robinson. Macam mana dia boleh berdebat dengan Candace? Saya akan beritahu kenapa. Kerana Andrew Wilson tak pernah mendakwa begitu. Tujuan perdebatan ini adalah untuk datang dan membuktikan sama ada Tyler Robinson membunuh Charlie Cook atau tidak. Dia datang untuk membuktikan bahawa Candace tiada sokongan untuk mana-mana hujahnya. Tetapi Candace seorang perempuan sial yang manipulatif. Yang bermaksud, sudah tentu dia tahu selok-belok apa yang sedang berlaku. Kerana itulah cara dia mengelirukan anda. Jika anda seorang yang kurang bijak dan fikir Candace betul,